Kalau ada peluang sambunglah mengaji. Sebab zaman lah kerja penat. Penat betul-betul. Ni abang tu terangnya. Ni saya cakap biasa pengalaman. Assalamualaikum. Suami isteri ke? Ya. Sebab tengok sweet sangat tadi ambil gambar saya tengok daripada jauh. Ya Allah. Daripada mana ni tuan ni? Daripada Kedah. Oh, Kedah. Alustang. Alustang. Allah, kampung saya ni. Saja main cuti ke apa? Mai anak ada konvo esok. Oh, ya ke? Yang ni kombo? Oh, ya. Ni anak yang sulung kan kakak dia pula dekat UM. Sebab tengok tadi ambil gambar sweet sungguh-sungguh ni. Saya tak boleh saya tengok lelaki bini sweet ni. Tambah hari ni malam Jumaat pula orang kata. Allah. Lah ni saya macam ni. Nama saya Cikgu Syahri. Saya seorang content creator kat TikTok. Saya nak bagi hadiah pada tuan dengan puan. Mau tak? Kalau dapat jawab 3 soalan. Alhamdulillah. Mau tak? Rezeki. Ni rezeki ni. Rezeki hari Kalau tolak saya tak ada masalah. Kalau nak saya bagi. Alhamdulillah. Boleh? InsyaAllah. Boleh noh? InsyaAllah. Okey, kahwin berapa lama dah ni? 29 tahun. Kalau tak boleh jawab 3 soalan ni jam tu ni saya abang. Cerita dia macam ni. Saya akan tanya puan 3 soalan. Lepas tu puan yang akan bagi jawapan kepada saya. Lepas puan bagi jawapan saya mai tanya balik kat tuan. Dia macam tu punya cerita. Soalan hak sama juga. Kita nak tengok soalan jawapan dia sama tak? Kalau tak sama tu ada something wrong somewhere. Kalau 29 tahun ni. Boleh noh? Okey, kalau macam tu saya curi Ustaz. InsyaAllah. Puan kat sini, noh? Okey, main puan. Soalan pertama, puan pakai shampoo jenama apa? Kundal. Dah sama macam saya. Soalan kedua, lah puan dapat hadiah barang kemas daripada suami bila? Terlepas tu. Oh, terlepas. Soalan ketiga, hobi puan apa? Hobi saya menjahit. Jadi, ni soalan ekstra. Kod lah silap ke apa kan? Okay. Soalan nombor 4, kalau lah boleh pi jalan-jalan kat luar negara. Negara mana yang puan teringin sangat nak pi? New Zealand. New Zealand, okey. Jom, Mai, kita dah dapat dah jawapan, Mai. Puan kena sahkan soalan tu, jawapan tu, no. Mai tuan, Mai. Saya dapat dah jawapan tu. Tapi puan kena sahkan soalan jawapan tu, no. Boleh, no? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, doa banyak-banyak lah. InsyaAllah. Soalan pertama, ni soalan yang paling mudah lah kira. Puan, isteri tuan kesayangan tuan ni, Ya. pakai shampoo jenama apa? Banyak jenis juga ni. Oh, sudah. Ya. Berapa botol shampoo dah ambil ya? Pakai lu pentin dah. Jadi jawapan tu Pentin pun punggah lah. Pentin mana pula dah tuan. Ya Allah. Aduh. Okey, jawapan puan tadi? Kundal. Pentin mana? Okey, tak apa. 1 down dah. Alright, soalan nombor 2. Yang ni pun soalan yang sangat senang. Kalau tak tahu juga heran saya. 29 tahun ni. Hobi isteri. Dia ni suka shopping. Shopping pula dah. Jawapan tadi apa dah? Menjahit. La ilaha illallah. Shopping mana tuan? Jadi menjahit tu kira kerja dia. Tak kisahlah, tapi dia kata hobi. Aduh, 2 dah salah dah. Saya berpeluh dah ni. Sagi main dengan Putrajaya lagi. Buta malam ni hampak Toto. Jam. Saya nak tanya, nak takut ni. Okey, soalan nombor 3. Isteri tuan ni, dia ada satu negara hak dia teringin sangat-sangat nak pi. Negara apa tu? Nak pergi umrah, pergi Mekah. Umrah, Alhamdulillah. Jawapan dia apa tadi puan? New Zealand. Main mana umrah pula dah. Ya Allah, jam tu. Aduh, jangan macam tu. Apa cerita? Ucap lah cinta-cinta sikit dah. Jawapan semua salah. Memang beras kita beli, tapi saat periuk pun kita kena basuh. Ini untuk isteri ku tersayang. Isteri tersayang. Setelah 3-0 kena. Aduh, tapi apa-apa pun semoga dipermudahkan urusan. Nak combo yang mana satu? Combo belajar apa? Industrial halal. Oh, industri halal. Apa diploma, degree? Diploma je. Oh, diploma. Tak apalah, all the best. Nah, disebabkan combo. Esok baru dapat bunga, tapi hari ni saya bagi awal. Kita bagi 1 bunga. Nah. Okey, kalau ada peluang sambunglah mengaji. Sebab zaman lah kerja penat betul-betul. Ni abang tu terangnya. Ni saya cakap biasa pengalaman. No? Tak apa, mengaji lelok nah, ambil. Nah. Tak apa, ambil. Okey. Belajar lelok nah. InsyaAllah kita jumpa hari ni. Okey, baik. Assalamualaikum. Baik.